Pantai Batu Rakit. Ui, tapi dah tengok ah. Dia punya hakisan lah teruk ah. Oh. Ya, kesan ombak. Hakisan. Kita sekarang berada di pantai yang sedang mengalami hakisan yang teruk. Pantai Batu Rakit, Johor Terengganu. Mana ni? Mana? Pilih. Okey. Bye. Batu Rakit, Kuala Nerus. Sambil menunggu celup-celup tepung, kita pusing-pusing sekejap. Oh, nampak. Adik, jangan bully dia. Adik, no. Air, Ha? Tu gambar batu rakit tu. Oh, tu kan Batu Rakitnya? Batu rakit. Oh, sekejap kita tak tahu Batu Rakit. Ha, tu batu rakitnya. Okey. Tengok tu Ha? orang lagi apa? DJI. Kayak Action camera. Kayak. Dia ada satu lagi kamera dia tu siap pasang sudah pegang member Dah. Dia punya handle ni Ha. ada button ni. lagi tepi. Oh. Tepi dia tu macam jadi kamera besar. Oh, macam tu. Abang pegang Macam tu. Tapi macam. dia kecil je. Casing dia tu. Pakai nak ambil itu tak ada 360 kan? Tak ada biasa. Tadi kalau nak pakai 360 tapi dia nak tak nampak. Makan. Makan. Pakai kita kan. Maksudnya single lens dengan Panggil Amal, panggil Jack. Tak dapat tidur. Kamu sense agak-agak. Kamu kena tunjuk air. Syah, cuba panggil. Weh, ya Allah, kejap aku. Eka, ulu air kat Eka. Tengok kucing dia kat kamera. Eka, ulu air. Sedap tinggi. Akis teruk. ada sini ada. Dah, orang nak tengok laut. Balik. Orang nak tengok laut. Semain Raya Haji. Alisa, nampak tak? Lambat lagi sampai bulan.
seri Yang berapa puluh ni? Semuanya. Ini bukan lagi. Amira. Nak ada yang video juga. Kecilnya. Weh, besar sikit. Ya Allah, macam hancur dah. Sekali. 2 kali. 2 celebration keunikan. Ya, berdua. Oh, jadi besar ni. Awak tanam mula ni. Oh, ni belum masak lagi. Belum merah. Oh, wah. Oh, ni dia. Okey, woi, ni sila buat sos ni. Ni halau serangga ke burung bila bunyi angin tiup kan. Oh, tengok. Ini panjang gila ni. Ni buat apa Buat sambal. Pacok gitu je. Itu yang ambil dah ni. Jadi pisang ke? Pisang. Tahun depan sama kita kan. Hai. Kita nak pergi cari ikan segor. Kat mana tempat ni? Tak tahu. Cari ikut je lah. Ikan nelayan naik daripada laut. Sekarang kita mengalir ke pantai. Pantai ni dekat mana? Kenapa pantai ni? Sekejap kita cek. Mana nak keluar jejak air tu? Kita dekat Marang. Ni sini. Masih lagi di Terengganu. Panah.
Nampak dia tak angkat selalu. Buat ya gunakan RM15. Giúp ngâm 15 Oh. Campur ni. Ada slipper. Oh. Ada pasir. Oh, ini bawah ke laut. Merang. Yang nak ambil ikan tadi, tapi ikan tak banyak sangat ini. So kita tengok macam mana, berapa banyak ikan boleh dapat. Oh, segar. Ikan krisi pun sama banyak. Boleh. Ambil gambar je. Oh, fresh. Bawa naik. Itu yang merah mengambil nak sah. Kilo. Panjang. Tak boleh ekor. Dia tak banyak ya. Memang tak banyak. Dia susu ni biasa ni apa ni 5 ekor mau kayu. Macam tu Ini tu ada ekor lebih kan. Memang sikit lebih. tak ikut. Dia tak sikit lebih semua. Sambung. Oh, gantung. Oh, hasil ikan tak apa. Oh, penat mabuk laut lagi. Tak. Dah jauh lagi. Ui, rumah jauh-jauh orang. Lori sejuk buku, anak buku. Oh, okey, kita sampai dekat anak pokku niaga. Ni frozen semua ni. Ada apa ikan? Kita sampai dekat tempat frozen. Apa dia? Hi guys, kita sekarang dekat tempat frozen. Dia ada ikan segar frozen. Ikan segar. Ada ikan kembung. Cencaru. Ni cencaru ada. Bawal. Kan? Bawal. Bawal emas. Bawal emas. Ikan frozen. Ni apa? Daging. Oh, lamb shank. Lamb shank pun ada. Ayam pun ada. Kambing bakar pun ada. Selayang. Dia ni beli nak kembung. Kita selayang. Selayang. Siapa nak menakam dia pula je. Dapat tenggiri. Dapat tenggiri dengan apa tu? Ikan apa bawah tu? Udang. Ini tenggiri. Ini udang. Ini apa tu? Sotong kecil. Oh. Masuk dalam Maggi ramen. Oh, ni sebenarnya sikit berapa? Besar sangat oi. 135. Tahu berapa kilo? Oh. Banyak sangat tu.
Dia lebih kuat tentang sikit. Bau tu. Buat apa? Buat apa? Main handphone Sotong RM22. RM22. Ada 20 ekor. Ya. Junjuk nama Korea. Jungkook. Junjuk. Dek. Nak dukung lah dia. Dukung lah dia. Okey, tempat ni nama dia apa tadi? Anak Pokku. Dia tempat buat apa ni? Frozen ikan segar. Ada macam-macam ikan lah. Okey, kembali ke Seri Pentas. Goreng tepung dia. Oh, mantap kan. Wow, dia main buai. Mama, ni nak lihat salju je. Tak nak. Sampai jumpa, subscribe. Hai. Jangan lupa subscribe. Nama channel Zul FS. ZUL. Jangan lupa subscribe. Jangan dekat sangat. Jangan dekat baju just sikit. Okay. Jangan lupa subscribe Zul FS channel. ZULLFS. Jangan lupa subscribe. Dah. Dan subscribe. Bye.